kucing, dia 90 hari untuk dia beranak. Lepas tu, Yas bangun pagi mari, Yas tengok dia bleeding. Dia bertahu habis satu rumah berjejer-jejer. Lepas tu, anak beranak pula kau kahwin ni. Ya, Yas panggil dia ayam. Ayam ni nak beranak kau, buat apa ni gini ni? Lepas tu, Yas, aduh, buat geran. Yas lorak masa tu sebab Yas ada masalah dekat family mertua pun. Ada adik masuk hospital apa semua, Yas tak ada nak caw ke dia. Jadi, Yas balik Malay, Yas tak nampak. Yas balik Malay pukul 4.30 dah. Yas tengok, makin kuat ni bleeding ni. Maksudnya, buat geran dah. Tapi, Yas koyak. Bala tu Yas masak dah kat Kak Ali. Yas katakan, Acik tak kalau Yas sapu bisi ke kucing. Lepas tu, Kak Ali kata, sapu lah. Lepas tu, Yas pun sapu. Yas sapu dekat perut dia, dekat bontot dia semua, sapu-sapu. Pagi tadi, Yas bangun, tubik. Keguguran dia tu yang tak boleh tubik daripada pagi. Alhamdulillah lah. Memang ada lah janin dengan plasenta tu seko. Dan ada lagi dalam perut dia. Memang kucing memang gitulah dia. Dia rasanya kalau keguguran seko je. Itulah. Layaknya ajaibnya BC ni. Sapu tu alhamdulillah boleh tubik. Tak kena buat giwet. Kalau buat giwet dia seyek lah. Seyek lah baby dia. Itulah testimoni kucingnya Yayang. Kalau kucing-kucing lain pula, Yas ada 4 ekor kan. Yang seekor ni, anaknya si Yayang yang besar dah lah. Dia beranak 2 ekor je, tapi seorang ni tak aktif. Lepas tu Yas macam pelik lah, seorang ni memang buah tak sedap royak lah. Rumah kubel anaknya, kubel beliau kan. Seekor ni macam tak aktif. Lepas tu, Yas saja test, ambil ada kan bekas air dia kan. Yas letak bisi, tapi tu je Yas tak titik tak kau pun. Buat jadi air, dia buat hexagonal kan. Dia minum air tu, Yas rasa lepas daripada seminggu, nampak dia aktif. Sampai lah ni lah, dia aktif. Bulu pun comel, lebat. Padahal aku cakap apa? Kalau ada masa nanti Yas bawa. Siap bawa dah. Padahal aku cakap apa? Betul. Lepas tu ekor lagi, ni anak emas Yas lah. Si Luna. Dia bawa mengajar sini. Apa tu? Dia ada kurang dekat tangis, tapi sikit je. Sikit je. Lepas tu Yas buat, tak apalah. Kita gamble lah, kita sapu. Berbisi. Tapi nak ya, sekali je Yas sapu. Esok kita nampak naik bulu tu dekat kurat dia. Mujur lah dia kata. Maksudnya di sini bukan setakat manusia je. Semua ada darah boleh pakai. Betul.